Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertengahan bulan Ramadan ginilah, kita dah mungkin semakin semangat, kita dah selesa dengan berpuasa, membaca Al-Quran, dan mungkin kita terganggu pula dengan hari raya. Kita fikir tentang ini belum ada, tu belum ada. Kita fikir tentang nak cat rumah, macam-macam yang terganggu di fikiran kita. Namun kita harus istiqamah. Kita fikir yang kita kata kita nak khatam Al-Quran, yang dah khatam 2 kali tadi, yang mungkin nak khatam lagi sampai 4 kali. Syabas, semoga berjaya dan semoga apa yang kita inginkan, iaitu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ini, kita tercapai. Dan jangan kita cemar, dah bagus-bagus mungkin seminggu 2 kita dalam bulan Ramadan, kita istiqamah, jangan pula kita tergendala setengah jalan. Dan bagi mungkin yang baru nak fikir tentang ya tak ya, aku dah rugi 15 hari 16 hari ni, masih banyak waktu lagi, banyak masa lagi kita buat bersungguh-sungguh. Kita ketepikan semua hiburan, kita pastikan kita lebih dekat kepada Al-Quran, kita lebih dekat kepada agama, kepada Allah Subhanahu Wa Taala.